ujian kebocoran. Takut ada bocor ke kan. Ni bukan air biasa, ni macam klorok nak bagi gangguan watermark dekat cermin kan. Tu dia semalam ke malam ke, tengok macam mana hasilnya. Kita tengok esok lusa ikut. Lepas berfikir panjang, aku ambil keputusan untuk jadikan keramik lampu malam. Maknanya malam dia hidup. Semua lampu kat dalam bilik ni, ruang dapur ni gelap bila malam kan. Jadi dia jadi lampu malam lah, lampu tidur. Dia tak terang sangat. Dan aku takkan tanam pokok lah, tak ada filter. Ikan kita tengok macam mana. Mungkin aku letak ikan laga, mungkin aku biar kosong ni. Hardscape dia pun aku simple je, 3 batu 1 kayu. Lepas tu batu-batu halus ni. Tu je, simple setup. Kalau aku rajin aku letak ikan, kata aku biar dia jadi lampu malam lah. Malam baru dia hidup lampu. Kita cuci dulu batu-batu halus ni. Jadi tak payahlah kena water change banyak kali. Kita putih baru kita set up. Simple setup, simple. Ya, pening. Ada filter, cuma ada lampu. Nanti dah siap aku tunjuk. Okey, inilah hasil dia. Simple. Kalau aku dah tutup lampu, inilah hasil dia sepenuhnya. Meja ni saya ingat sikit. Okeylah. Simple setup untuk lampu malam. Ni boleh tukar ni. Boleh putih terus, sekejap tukar. Okey, yang ini warna putih. Putih biru. Ya, okey tak? Okey kan. Setakat untuk jadi lampu malam, okey lah.